nampak tu? Taklah, sebab muka dia memang muka umur 25, 26. Hari kedua di bazar Kampung Baru. Jadi aku macam tak tidur ya. Tak tidur barai. Tak tidur barai. Tapi kita disuruh datang. Betul. Tak apa lah. Kita doakan yang terbaik je lah. Saya doakan makanan hari ni sedap. Ya. Barai je. Tengok sekarang dah mula hujan. So seperti biasa aku lupa bawa payung. Sepatutnya aku bawa payung banyak nak bagi kat mereka. Senang sikit nak buat ni kan. Kat office banyak payung tapi tak nak pakai. Tak apa, aku bagi ni lah dekat mereka. Aku bagi ni lah sikit. Beli. Aku bagi ni lah untuk mereka semangat sikit hari ni. Oi. Oi. Kau pun boleh ambil juga. Mantap. Kita review satu lah. Lawa amat. Ya. Minat lah, gema kan. Gema. Sebenarnya dia yang suruh aku datang secara personal. Tak ada. Jadi siapa message aku personal tadi? Aku mesej sebab tu video. Aku mesej tanya je. Aku mesej tanya je. Oh yeah. Semua orang gagal. Semua orang gagal teka umur aku. Wait, 24. Tahu 29. Weh. Aku tengok macam kurang orang je. Yang lagi 2 orang tu mana? Memang 2 orang. Orang lagi, orang ada kelas, orang pergi ada program luar. Oh ya. Yeah. Faham. Sebab media macam tak ada. Ya, 2 orang. Itulah. 2 orang tu media. Hari ni hari berapa? Apa yang korang tengah buat sekarang? Aduh. Manalah tahu. Dah lah. Malam boleh je cakap. Hari ni tak boleh nak cakap dah. Alah, dia belum ada mood tu. Okay, sekarang baru habis. Kita orang packing dan timbang rekod semua dah habis. Kutipan hari ni agak banyak. Ni hasil kutipan dia lah semua ni. Dan yang paling special hari ni kita ada ketua daripada Gema, Adam. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam. So sekarang ni apa tengah proses apa sekarang ni? Sekarang ni diorang tengah je lah kemas-kemas, packing apa semua tu kita akan Melainkan bazar Kampung Baru, bazar mana lagi yang kita terlibat dengan My Safe Food ni? banyak lah, kita ada 12 bazar. 12 bazar. Baju, beauty center. Okey, mantap. So kita sebenarnya apa kita target My Safe Food ni? Kita nak target nak bagi orang makanan ke atau kita nak kurangkan pembaziran? Dua-dua, kita nak bagi, ada banyak lah antara objektif dia. Yang pertama kita nak bagi awareness tentang untuk My Safe Food tu lah. Yang kedua, makanan yang kita kelak dekat bazar ni kita sumbangkan dekat golongan yang memerlukan, antara PPR, pihak-pihak yang memerlukan lah. Okey. Daripada uang baik kita sumbangkan. Oh, faham. So sampai bila My Safe Food ni akan berjalan? InsyaAllah untuk projek My Safe Food pada tahun ini di KL kita start daripada 10 hari bulan sampai 16 hari bulan 3 insyaAllah. So last date dia hari Sabtu lah. Betul. So Sabtu ke bukan Ahad ni? Ahad. Oh ya, Ahad. Okay. So rasa tahun depan ada lagi tak? InsyaAllah. So kita boleh meriahkan lagi Kita. Okay, mantap Adam. Okay, thank you Zak. Ya. So macam mana kutipan hari ni? So far alhamdulillah. Hari ni mungkin akan balik awal sikit daripada hari semalam lah. Okay. Ini adalah air semua. Ini adalah air. Macam semalam tak? Semalam banyak makanan lebihan air lah daripada makanan. Sekian makanan ni apa? So tadi Adam merupakan orang yang orang penting lah di dalam Gema. So aku dah pernah explain pasal Gema sebelum ni. So dia akan handle semua bazar. Ya, aku tahu dia akan handle semua bazar setiap tahun ini. So yang ini K mungkin last pada hari ni. Mungkin lah. Mungkin last
Dia Kalau hari rajin ni datang sini. sebab esok dengan Rabu je Rabu dengan Khamis. Rabu dengan Khamis, Selasa maju. Esok dengan lusa, Rabu Khamis dia akan berada di bazar Semaju yang paling panjang tu. Bismillah ah. Okey. Untuk dapat makanan sebenarnya. Ya. Setiap makanan dan air kita akan timbang dan rekod. So ini aku nak bawa balik. Astaghfirullahalazim. Asal kat situ. Ish, banyaknya air. Nampak sedap je air ni kalau bawa balik kan. Dan orang yang penting bagi bazar Kampung Baru kali ni. Untuk hari ni je. Esok Esok pun saya tak ada. Tak apa. Tapi esok pun saya tak ada. Tapi dah. Okay bang, terima kasih banyak bang. Terima kasih. Sampai Ahad ni kita buat. Sekarang hari Selasa. So kami cuba satu 6 hari je. 6 hari insya-Allah. Okay bang, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Kasih abang spray kat baju. Besar sikit abang semua buat macam ni. Amin bang. Kita orang tak minta apa bang. Asal ada untuk orang jadilah. InsyaAllah mesti ada rasa lah. Rekod pun. Dah rekod. Masuk je. Nampak dia dah mula stres. Bagi yang selalu kan. Tak nak. Nanti jadi orang tiga pula. Benda mana ni? Kenapa ni? Oh, dah tengok. Jadi ke abang dah. Satu. 1, 2, 3. Bye. Siapa rasa? Cantik tak setuju? Rasa masin duk. Rasa masin. Masin. Bukan masin air tangan Bukan. Tak kena tahan So hari ni I banyak happy. Sebab daripada awal sampai habis semua berjalan dengan lancar. So now, tak bagi you. So now kita nak get ready, letak barang-barang dalam kereta untuk pergi ke PPR Perdesi. Inilah dekat kita punya ex-ketua bazar ni. Saya tak pernah jadi ketua bazar. Tak apalah, apa ni? Kita punya orang senior lah orang kata kan. Saya bukan senior, saya muda lagi. Thank you so much sebab bagi banyak gila cadangan. Ah. Apa lagi? Penyelesaian. Ya. Ketenangan Tenangan Jadi ni lain macam daripada awal lagi. Dan aku tak puas hati sebab dia teka umur aku 25. Aku nampak tua sangat ke? Aku nampak tua sangat ke? Betul? Ya. Kenapa pula aku nampak tua? Taklah sebab muka dia memang muka umur 25, 26. Nak macam mana? Dah mature. Kalau korang perasan kan, aku dulu pernah berjanggut tau. Aku cukur sebab aku nak nampak muda je. Tapi mesti dia kata aku tua juga. Tak tahu lah. Kenapa awak begini perangai? Astaghfirullahaladzim. Saya baik-baik saja. Kau kenapa masih pakai apron ni? Saya balas gitar. Berlayar. So dia adalah orang yang dia berjoget pula. Dia berjoget pula. Oi bersilat pula. Tak tolong boleh bang? Ya bang. Azin, saya nak minta abang. Ulang balik. Apa tadi? Saya salah dengan kakak yang tadi pakai tudung hitam dengan baju hitam tadi. Lawa dia. Kita gentle. Kita suka kita cakap. Yang mana satu tu? Yang mana? Ainul ke? Ainul lah. Ainul lah. Dia seorang je pakai tudung hitam. Abang ni gentle lah. Kita cakap. Tak apa. Betul. Kau ada can. Seminggu ni kau ada can. Seminggu ni ada can bang. Kalau tak dapat, astagfirullahaladzim. Mana yang tiga? Ni tudung hitam. Ni. Bang. Ni. Bang yang mana bang? Kiri ke kanan? Yang mana bang? Betul bang. Kita betul. Sebab masalah kita jarak cukup perempuan. Itu pasal kita ini macam terminat boleh tengok benda. First love. Jarak cakap apa cinta
pandang pertama. Bang, dia ada seminggu bang. Seminggu dia ada bang. Seminggu dia stop dia kali. Boleh bang. Okay, selesai kita pada hari ni, hari kedua. Ya, settle kat kampung baru. Settle. So dah boleh jalan? Belum. So sekarang on the way untuk balik. Aku akan balik Gampang, dia akan balik ke Ceras. Putra Hayat kau ikut? Putra Hayat. Okay.